Awi mahu putera Ahmad Merah kejar ilmu dulu, bukan sekadar populariti. Populariti yang mula melonjak diraih, putera Ahmad Merah, tidak membuatkan Awi leka dengan dunia glamour. Penyanyi legenda kumpulan Wings itu menegaskan pendidikan tetap menjadi keutamaan utama buat anak lelakinya yang kini semakin mendapat perhatian ramai dalam industri hiburan. Menurut Awi, minat Merah terhadap muzik dan seni tidak pernah dihalang, malah dia sendiri menyokong bakat anaknya dalam bermain alat muzik serta berlakon. Namun bagi beliau, kejayaan sebenar bukan hanya hadir melalui populariti, tetapi juga pencapaian akademik yang mampu menjamin masa depan lebih baik. Awi turut mendedahkan Merah sudah bersetuju memperlahankan aktiviti seni buat sementara waktu demi memberi fokus kepada pengajian. Baginya, keseimbangan antara minat dan pelajaran amat penting agar anak-anak tidak hanyut dengan jadual hiburan yang terlalu padat sehingga mengabaikan pendidikan. Dalam masa sama, Awi mengakui pengalaman pahit membina nama dalam industri suatu ketika dahulu membuatkan dia lebih berhati-hati dalam membimbing anak-anak. Selain memberi fokus kepada keluarga, Awi kini turut bersiap bersama Search dan Ekspedisi untuk menjayakan konsert 3 Veto yang bakal menghimpunkan legenda rock tanah air. Adnin Roslan kekal dengan prinsip, hanya fokus bimbing artis lelaki dalam Nasyid Friday. Pengasas Tarbiyah Sentap, Adnin Roslan, memilih untuk terus berpegang dengan prinsip peribadinya apabila hanya mengambil artis lelaki di bawah pengurusan syarikatnya. Baginya, keputusan tersebut dibuat demi menjaga batas pergaulan selain mahu mewujudkan suasana kerja yang lebih selesa dan terkawal. Menurut Adnin, dia menghormati pandangan pihak lain mengenai wanita dalam bidang nyanyian, namun memilih untuk berpegang kepada pendapat agama yang diyakininya lebih dekat dengan nilai ketakwaan. Malah, beberapa permintaan daripada penyanyi wanita untuk bekerjasama di studionya juga terpaksa ditolak secara baik demi mempertahankan prinsip tersebut. Dalam masa sama, Adnin menegaskan bahawa pendiriannya bukan bertujuan menghukum mana-mana pihak, sebaliknya sebagai langkah menjaga diri dan fokus terhadap matlamat dakwah yang ingin dibawa menerusi seni nasyid moden. Beliau percaya karya berunsur kerohanian masih mempunyai tempat istimewa dalam hati masyarakat jika dipersembahkan dengan pendekatan yang lebih segar dan dekat dengan generasi muda. Menerusi projek Nasyid Friday, Adnin bakal bergandingan bersama Anik Mohai, Aswan Anwar, kumpulan One Pass, Rabitah, The Truth dan Autotune Band dalam usaha menghidupkan semula industri nasyid tempatan dengan penghasilan puluhan lagu dan album bermula Jun depan. Zul Yahya didakwa berdepan ujian hidup, perniagaan merosot jejas kehidupan keluarga. Pelakon popular, era 90-an, Zul Yahya, dikatakan sedang melalui fasa mencabar apabila perniagaan makanan yang diusahakannya dilaporkan kurang mendapat sambutan sehingga menjejaskan kedudukan keuangan keluarga. Perkara itu mula mendapat perhatian ramai selepas seorang pengguna media sosial, Azrul Hanafi berkongsi luahan mengenai keadaan Zul menerusi threads. Menurutnya, pelakon filem MX3 itu kini sedang berusaha mencari jalan untuk meneruskan operasi perniagaannya walaupun berdepan kekangan modal dan komitmen keuangan. Difahamkan, keadaan tersebut turut memberi kesan kepada kehidupan harian Zul dan keluarganya sehingga mereka terpaksa menghabiskan masa di premis perniagaan sendiri sementara menyelesaikan beberapa urusan tertunggak. Situasi itu mengundang rasa simpati dalam kalangan peminat yang mengikuti perkembangan pelakon berkenaan sejak sekian lama. Sebelum ini, Zul Yahya pernah berhijrah ke Ipoh bagi mengusahakan restoran makanan bersama konsep steamboat dan masakan kampung menerusi jenama Zul Yahya Recipe. Selain berniaga di premis tetap, beliau juga aktif menyertai pelbagai karnival makanan sebagai usaha meneruskan kelangsungan perniagaannya. Iqmal Amri dedah trauma silam, pernah jadi mangsa gangguan sejak kecil. Pelakon, Iqmal Amri, berkongsi pengalaman hitam yang pernah menghantui hidupnya apabila mendakwa menjadi mangsa gangguan seksual sejak usia kanak-kanak. Menurutnya, kejadian pertama berlaku ketika dia masih di sekolah rendah melibatkan seorang pekerja yang tinggal bersama keluarganya sehingga membuatkan dirinya hidup dalam ketakutan dan kekeliruan. Iqmal berkata, ketika itu dia masih terlalu muda untuk memahami apa yang berlaku dan hanya mula menyedari perkara tersebut selepas kejadian berulang kali. Walaupun pernah cuba bercerita kepada ahli keluarga, situasi itu sukar difahami sepenuhnya kerana dia sendiri tidak tahu bagaimana untuk meluahkan trauma yang dialami.
Lebih menyedihkan, episod sama didakwa kembali berlaku ketika dia berada di sekolah asrama apabila individu rapat dengannya sendiri dipercayai mengambil kesempatan. Pengalaman berulang itu memberi kesan besar terhadap emosi dan mentalnya sehingga dia pernah melalui tekanan serta kemurungan akibat salah faham orang sekeliling terhadap dirinya. Bagaimanapun, Iqmal bersyukur kerana berjaya bangkit perlahan-lahan dengan sokongan keluarga terutama ibunya. Baginya, kasih sayang keluarga dan kekuatan spiritual menjadi antara faktor utama yang membantu dirinya keluar daripada trauma serta kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Yuna cipta rekod baharu, artis Malaysia pertama raih 1 bilion stream Spotify. Penyanyi antarabangsa, Yuna, terus mengharumkan nama negara apabila mencatat sejarah sebagai artis Malaysia pertama berjaya melepasi 1 bilion penstreaman di platform Spotify. Kejayaan luar biasa itu menjadi bukti pengaruh besar muzik Yuna yang diterima peminat dari pelbagai negara. Menurut Yuna, pencapaian tersebut tidak pernah menjadi sasaran utama sepanjang pembabitannya dalam industri muzik. Baginya, dia berkarya kerana minat dan kepuasan seni, selain mahu menghasilkan muzik yang dekat dengan dirinya sendiri serta peminat yang sentiasa menyokong perjalanan kerjayanya. Penyanyi yang turut menempa nama di Amerika Syarikat itu mengakui terkejut apabila dimaklumkan mengenai rekod berkenaan oleh peminat. Walaupun tidak terlalu mengejar angka penstreaman, Yuna menyifatkan pencapaian itu sebagai hadiah paling bermakna buat dirinya dan juga rakyat Malaysia yang sentiasa berdiri di belakang kejayaannya. Dalam masa sama, Yuna berkata kejayaan tersebut menjadi pembakar semangat untuk terus menghasilkan karya lebih berkualiti pada masa akan datang. Dengan jutaan pendengar bulanan di Spotify, namanya kini terus kukuh sebagai antara artis Malaysia paling berjaya di pentas muzik antarabangsa. Mimi Fly cetus kejutan, galas watak bayan dalam Puteri Gunung Ledang The Musical. Penyanyi dan komposer, Mimi Fly, mencuri perhatian ramai apabila diumumkan sebagai antara pelakon yang bakal membintangi Puteri Gunung Ledang The Musical musim terbaru. Pengumuman itu sekaligus menandakan kemunculan istimewa Mimi Fly dalam dunia pementasan teater berskala besar. Menerusi musim baharu ini, Mimi Fly diberi kepercayaan menghidupkan watak bayan, karakter penting yang menjadi pendamping rapat kepada Puteri Gunung Ledang. Watak tersebut digambarkan memiliki sifat setia, kuat dan memainkan peranan besar dalam perjalanan cinta serta pengorbanan yang menjadi inti utama pementasan epik berkenaan. Pihak produksi memaklumkan pementasan kali ini tampil dengan pembaharuan tersendiri termasuk memperkenalkan dua watak puteri dan dua watak bayan sebagai usaha memastikan legasi karya ikonik itu terus berkembang untuk generasi baharu pencinta seni teater tempatan. Pengumuman pembabitan Mimi Fly nyata menerima reaksi positif daripada peminat apabila ramai meluahkan rasa teruja melihat penyanyi lagu serumpun itu mencabar diri dalam pementasan berprestij yang sudah lama menjadi antara karya teater paling berpengaruh di Malaysia. Amy Search rendah diri, anggap gelaran Raja Rock bukan keutamaan. Legenda muzik tanah air, Amy Search, menegaskan dirinya tidak pernah mengejar gelaran besar sepanjang lebih 4 dekad berkarya dalam industri hiburan. Walaupun sering dianggap sebagai figura paling layak digelar Raja Rock, Amy memilih untuk terus fokus kepada perjalanan seni dan penghargaan peminat yang sentiasa menyokongnya. Menurut vokalis kumpulan Search itu, dunia seni bukan medan persaingan atau perlumbaan untuk merebut status tertentu. Baginya, setiap penggiat seni mempunyai laluan dan perjuangan tersendiri dalam mencorakkan kerjaya masing-masing tanpa perlu terlalu memikirkan soal gelaran. Amy turut menghargai penghormatan yang diberikan AWI apabila menyifatkannya sebagai tokoh paling layak menerima gelaran Raja Rock negara. Namun, beliau tetap merendah diri dan menganggap ramai lagi nama besar termasuk Ramli Sarip yang turut layak dianggap sebagai otai dalam dunia muzik rock tempatan. Dalam perkembangan terbaru, Amy kembali aktif di layar perak menerusi filem 5 Bomoh arahan Aflin Shauki. Filem itu turut dibintangi Aaron Aziz, Shah Ali Yahya dan Khairi Jamaluddin, sekaligus menandakan kemunculan semula Amy dalam dunia lakonan selepas sekian lama.